kat sini. Tak naik. Lalu. Dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita menyambung lagi kita punya bicara santai lewat malam. Sementara tuan-tuan nak menunggu waktu tidur, masing-masing esok kerja. Jadi malam ni kita mengisi masa lagi lah untuk kita punya bicara santai. Dan tajuk yang kita pilih untuk kali ni adalah Melayu Rahsia Bangsa Dunia Terhujung. Untuk kita menceritakan sedikit sebanyak perihal tentang bangsa Melayu ini. Kerana ini sebuah bangsa yang agak yang boleh kita katakan kegemilangan dia ditenggelamkan oleh sejarah, kehebatan dia, mana lahir bangsa ini, mana tunjang dan asalnya. Menariklah untuk kita kaji bangsa ni. Bukan kerana kita ini satu bangsa yang resis, bukan. Tapi yalah, siapa yang tak sayang bangsa sendiri. Jadi kita nak kajilah, telusuri asal-usul, kehebatan, rahsia apa yang ada di sebalik bangsa Melayu. Jadi boleh saya dapat respon di sini tuan-tuan yang tengok kat sini. Kalau ada soalan boleh tulis komen. Akhirnya lama menanti Afifi, cantik. Terima kasih bro. Okey. So tuan-tuan yang ada tengok live di sini boleh komen sikit. Kita nak tengok berapa ramai. InsyaAllah kita akan teruskan pada malam ni dengan perbincangan kita tentang Melayu. Cuma skop pada malam ini kita mau tu sejarah, keagamaan dan politik. Kerana kita mungkin tak menjangkaukan sesuatu benda yang luar biasa, yang bombastik sangat. Sebab fokus kepada perbincangan kita adalah benda-benda yang ilmiah dan benda-benda yang faktual. Jadi kalau kita tak boleh nak mengharapkan satu benda yang terlalu bombastik lah. Sebab saya cuba cari benda-benda yang kita saring dulu dia punya dapatan ya, agar apa yang sampai kepada kita itu adalah benda-benda yang ilmiah dan faktual, yang boleh jadi rujukan dan boleh jadi hujah. Okey, bukan sekadar cerita-cerita saja. Okey, baik, insya-Allah. Pasal apa hari ni? Fazil Al-Habsyi. Malam ni kita cerita tentang bangsa Melayu. Tajuk dia kita buat Melayu Rahsia Bangsa Dunia Terhujung. Okey, baik, insya-Allah. Sebelum kita pergi kepada lebih dalam tentang bangsa Melayu ini, kita kena kenal dulu, kita kena tengok dulu apa yang dikatakan Melayu. Mana mai perkataan Melayu ini? Kalau tengok dalam buku-buku sejarah, dia mengatakan Melayu ini ambil sepenuh nama sungai dan sebagainya. Boleh jadi hujah, tetapi di dalam ilmu sejarah ini penafsiran sejarah itu pelbagai. Saya lebih dekat kepada satu hujah yang lain. Saya lebih dekat kepada satu teori yang lain yang mengatakan Melayu ini memang layu. Ada orang mengatakan Melayu ini bukan bangsa yang layu dan sebagainya. No, memang Melayu ni layu. Cuma layu dalam aspek yang positif. Okey. Jadi untuk orang yang mengatakan Melayu ini bukan bangsa yang layu, agak tak tepat lah. Kerana memang Melayu ini layu, tetapi layu dalam aspek yang positif. Kerana apa? Layu itu, Melayu ni ambil daripada layu. Layu itu adalah kata kerja. Okey, layu ni macam mana nak abang? Macam pokok pokok layu, benda layu. So bila kita letakkan imbuhan me dekat depan, dia jadi Melayu. Melayu itu adjektif, sifat dia dah Melayu. Clear tak? Layu itu verb, kata kerja. Okey, dia layu. Bila kita kata Melayu, maknanya dia Melayu. So apa kaitan dia dengan Islam? Kalau tuan-tuan tengok dalam kamus pengertian makna Islam, apa makna Islam? Perkataan Islam itu sendiri, Islam bermaksud apa? Menyerah. Muslim, orang yang menyerah. Okey, kita selalu baca dalam sembahyang. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita tidak mensyirikkan Allah, dan bila mana kita disuruh melakukan kebaikan, melakukan arahan daripada Allah, wa ana minal muslimin, ataupun dalam ayat yang lain wa ana awwalul muslimin. Dan bila kita disuruh, kitalah yang pertama menyerah. Muslimin bermaksud menyerah, serah, menyerah diri. So menyerah, Melayu. Okay. Maka teori yang lebih dekat dengan saya adalah Melayu itu dia dengan Islam dekat kerana Melayu dia sinonim dengan Islam.
Islam bermaksud menyerah, benda yang menyerah kepada Allah. Maka Melayu juga adalah Melayu, bermaksud menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun definisi yang lebih panjang disebut sebagai Melayu itu bermaksud melayukan diri di depan Allah yang Esa. Itu waktu lebih dekat. Sebab tu orang viral cerita pasal Malaysia. Mohon share Hafiziki. Silakan, terima kasih bro. Okey. So orang cerita pasal Malaysia itu kalau dipatah balik tulisan Jawi dah jadi Islam. Itu mungkin kita boleh kita kaji lebih lah. Tapi tidak begitu memelekkanlah kalau benda-benda macam tu. Kerana Melayu itu sendiri, dia jati diri dia dengan Islam memang dekat. Kerana tidak banyak bangsa dalam dunia yang menisbahkan, mewajibkan agama itu atas bangsa dia. Kita Melayu wajib Islam dalam isi kita kan. Kita ni, maka tak ramai bangsa yang macam tu. Arab sendiri kita ada Arab yang Kristian, tetapi Melayu memang Islam. Tak ramai yang bangsa yang macam tu, yang menisbahkan agama atas bangsa dia. Orang Cina, Tionghoa, mereka ada yang Islam, ada yang Kristian, ada yang Buddha, tetapi Melayu Islam. Okey, sebab itulah Laksamana Hantuah menyebut tidak akan Melayu hilang di dunia. Kerana apa? Kerana bukan Hantuah ini dia parti perkasa, ekstrim Melayu bukan. Tetapi Hantuah bermaksud tidak Melayu hilang di dunia itu bermaksud tidak akan Islam itu hilang di dunia. Okey, maka itu merujuk kepada itu. Kenapa Hantuah tak sebut Islam masa tu, menyebut Melayu? Kerana zaman itu sinonim Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Maka bila Laksamana Hantuah menyebut tidak akan Melayu hilang di dunia, bermaksud tidak akan Islam hilang di dunia. Baik. Sungai Dua, kenal Ustaz ni? Makna. Alhamdulillah. Ni Abdullah Rozali, Alhamdulillah senang clear, cantik. Adin, Kuala Selangor, okey. Cantik. Baik. Boleh kita sambung. Baik. Menceritakan tentang ketamadunan dan kehebatan bangsa Melayu ini. Ada yang mengaitkan bangsa Melayu ini dengan bangsa Yahudi. Kalau tuan-tuan tengok di Google, banyak teori-teori konspirasi, banyaklah dia menceritakan tentang Melayu ini dikaitkan dengan Yahudi kerana DNA sama dan sebagainya. Itu mungkin lebih kepada kajian orang lain lah. Secara peribadi, dapatan saya tak sampai tahap tu. Cuma Melayu ini, kalau tuan-tuan tengok jurai kepada bangsa Yahudi, dia ada Israel ini sendiri, Nabi Yaqub alaihissalam yang disebut juga sebagai Israel. Dia ada 12 anak, 12 keturunan itu yang dikatakan salah satu daripadanya masuk kepada bangsa Melayu. Maka kalau kita tengok bangsa Israel 12 orang ni, berapa orang 12 orang? Dia ada Ruwaibid, Syam'un, Zabalun, Yahuza, Lewi, Yashaqar, Ashir, Najjar, Naftali, Yusuf, Bunyamin. 12 orang. Dalam 12 orang ini berlakulah asimilasi dia hijrah ke Mesir. Kemudian bila Nabi Daud masuk balik 12 golongan ini, 12 bangsa Israel ini kemudian hilang. Bila diserang oleh Raja Akad, dia hilang pula. 10 dia pecah kepada kedua kerajaan, Israel Utara, Israel Selatan. Yang Israel Utara ni 10 golongan, Israel Selatan 2 golongan, hilang. Yang 10 itu hilang. Dalam sejarah dunia tinggal 2, iaitu Bani Bunyamin dan Bani Levi. Yang ada sekarang ni lah, yang jahat itu Bani Levi, yang agak Israel yang agak okey sikit tu Bani Bunyamin. Yang 10 hilang inilah yang dikatakan salah satu daripada jurai keturunan Nabi Yusuf alaihissalam yang ada anak cucu dan nama Mala yang membawa kepada bangsa Melayu. Wallahu taala alam lah yang tu. Itu mungkin kajian yang lebih terperinci di peringkat international lah. Tapi kita akan cuba kaji sampai tahap tu nanti insya-Allah. Cuma yang kita akan petik malam ni tentang peringkat dapatan dalaman. Menyebutkan tentang perihal bangsa Melayu ini, kalau tuan-tuan tengok buku sejarah ataupun tuan-tuan boleh sahkan sendirilah, sahkan sendiri dengan hati dan nurani tuan-tuan sendiri. Kita belajar sejarah daripada tingkatan 1. Sejarah Melayu itu bila di peringkat international, peringkat antarabangsa, dia seolah-olah digelapkan. Perasan tak? Kita mengaji sejarah dunia. Sejarah itu berhenti setakat Cina. Kalau tuan-tuan perasan. Kita pergi kepada Mesopotamia, pergi kepada Mesir Purba, tamadun Huanghu, tamadun Indus, kemudian tamadun Greek, Athens, segala purba-purba semua ni masuk kepada tamadun Eropah dan sebagainya. Dia akan terhenti dalam tamadun Cina. Bawah daripada tu ada perbincangan dia tetapi tak menyeluruh, tak begitu kuat, tak begitu power. Dia lebih kepada sejarah tempatan, sejarah kemerdekaan Melayu macam tu. Tetapi sejarah sebagai sebuah tamadun Melayu, ketamadunan yang berdiri sama tinggi dengan tamadun-tamadun besar sebelum tu seolah-olah disembunyikan. Betul. Cuma
yang menyembunyikan sejarah Melayu ini sama ada tangan-tangan gaib yang ada plan something untuk Melayu di bangsa depan, ataupun kuasa-kuasa baik yang sengaja menenggelamkan, menyembunyikan fakta bangsa ini untuk menggunakan bangsa ini di akhir zaman kelak atas sesuatu misi yang lain. Wallahu ta'ala alam. Tetapi dalam satu hadis kata baginda Nabi, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaghrisu fi hadzal din gharsan, Allah menyimpan dalam agama ini gharsan, satu galian, yasta'milu ala ta'atih, yang mana di akhir zaman nanti Allah akan gunakan galian ini ataupun benda yang Allah simpan ini ke arah ketaatan kepadanya, ke arah ketaatan contoh baik kepada keagamaannya. Kerana itu bangsa Melayu mulia dengan agamanya. Melayu tanpa Islam is nothing, tak ada apa-apa. Bila mencerminkan bangsa Melayu Islam, bangsa Islam yang hebat, kita bukan nak resis, tapi Melayu antara bangsa Islam yang hebat dengan tertib lendiknya, dengan sopan santun pekertinya, dengan kehormatan kepada agamanya. Meskipun kita ada juga Melayu yang boeh, yang terpesong, tetapi secara umumnya tuan-tuan boleh tengok di peringkat dunia, antara umat Islam yang paling tertib Melayu lah. Tuan-tuan pergi di Mekah, tuan-tuan tengoklah Melayu macam mana. Orang Melayu kita semayang tuan, kalau kita baju kotor sikit tak semayang, tunggu Ustaz balik salim baju. Kalau pakai seluar kerja tak kotor pun, tapi nak singgah semayang saling ke melekat, punya jaga sampai tahap tu. Ini bangsa Melayu yang menghormati agama dia. Walaupun kita nampak ada kurang di mana-mana, tetapi nak compare as a whole, Melayu antara umat Islam yang terbaik. Panjang. Lain clear tapi muka Ustaz macam muka anak menakan saya. Nama dia Fathur Royan. Oh, tak tidur lagi kan Fathur Royan tu. Okey, dari Pondok clear. Muhammad Nazar Ustaz, Kulim clear. Mak Jun terbaik clear, Kampung Selamat. KB clear, Siti Nurzawanis. Boleh buat loan perumahan ni. Okey, baik. Saya nak sambung boleh? Okey, insya-Allah. Baik. Clear dekat tu nah. So kita nak sambung lagi tentang kehebatan bangsa Melayu ni. Tadi saya sebut pasal sejarah Melayu ni seolah-olah digelapkan. Yang tu kalau tuan-tuan rasa macam tak berapa nak percaya, tuan-tuan boleh sahkan sendiri. Yang belajar Tingkatan 6 sejarah, yang belajar sejarah peringkat universiti, ketamadunan Melayu itu tidak diceritakan secara menyeluruh seperti mana kita cerita pasal Mesopotamia, seperti mana kita cerita tentang Greek, tentang Athens, tentang tamadun Indus, tentang tamadun Huangho. Tak cerita macam tu. Kenapa? Kalau kita cerita tentang Mesir Purba, teknologi roda, cerita pasal tamadun Huangho, teknologi kalender, cerita tentang tamadun Cina ni, peperiksaan awam Cina, tamadun Sparta, tamadun Greek, ketenteraan ni apa. Tetapi tamadun Melayu tidak ada. Kalau ada pun sekadar cerita sejarah Melayu dalaman, Tun Hussein On, Tengku Abdul Rahman, macam tu. Kenapa? Dan siapa yang menyembunyikan fakta ni? Malam ni kita cuba rungkai fakta di sebalik fakta, insya-Allah. Baik. Melayu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok satu tesis karangan Profesor Dr. Linda Schaefer. Dr. Linda Schaefer ini pensyarah Oxford. Dia punya tesis tuan-tuan boleh cari sendiri, ada dalam PDF. Tuan-tuan boleh type di Google, dalam bahagian PDF ini banyak kajian-kajian tentang Melayu. Salah satu tesis yang menarik oleh Profesor Dr. Linda Schaefer, SHAFFER, dia menceritakan, dia kaji tentang bangsa Melayu. Dia kata bangsa Melayu ini terkenal dengan teknologi laut. Okey. Kerana apa? Dia kata ketika mana bangsa dalam dunia dulu belum mengenal laut, sebab ilmu lautan ini begitu luas. Saya pernah cerita dalam kuliah saya sebelum ni, tuan-tuan boleh refer dekat YouTube, tajuk dia ilmu lautan. Luas tentang lautan ini, sampai manusia tamadun silam, tamadun klasik tak pakar bab lautan. Orang belum merentasi lautan. Okay, susah untuk berlayar dalam lautan kerana ilmu lautan begitu luas. 2/3 bumi lautan. Tetapi bangsa Melayu ini sudah mendepani umat yang lain dalam teknologi lautan. Kata Dr. Linda Schaefer, ketika mana bangsa lain tergagap-gagap nak pi ke benua lain dengan laut, dengan kapal ini, kena kompas, kena susah lah. Tetapi bangsa Melayu sudah ada teknologi kecekapan dia pandai selok-belok laut. Dengan keadaan bagaimana bangsa Melayu ini mampu tahu destinasi mana yang mereka pi hanya berdasarkan bau kawasan setempat, pergerakan angin, aktiviti burung terbang dan kualiti air laut. Dengan tengok benda tu saja, bangsa ini boleh tahu mereka berada di mana secara exact, secara tepat. Dan mereka boleh tahu mereka sedang berada dalam lautan mana dan menuju ke mana dan tarikh yang bila, berdasarkan bentuk muka bumi geografi yang saya sebutkan tadi tu. Hebat tak hebat bangsa ini? Tuan-tuan, ini bukan teori konspirasi, ini bukan orang tulis di blog, ini tesis, kajian.
Bahkan kata Dr. Linda Schaefer, kepakaran bangsa ini sudah wujud, kepakaran laut bangsa ini sudah wujud sejak kurun keempat. Kalau sejak kurun keempat dalam ilmu Masihi, tahun 300 lebih. Dan tamadun Cina menumpang jasa, pinjam jasa, pinjam teknologi, pinjam keilmuan daripada umat ini dalam kurun keempat. Rasulullah SAW lahir tahun bila dalam tahun Masihi? Kurun ke-6, tahun 571 Masihi. Maksudnya sebelum itu lagi bangsa ini sudah terkenal dengan ilmu lautan dia. Bahkan dia mampu untuk sampai ke tempat-tempat yang pulau-pulau dia kecil ni. Tuan-tuan tengok dalam kepulauan Nusantara Melayu ni, Pulau Riau Lingga, Pulau Indonesia, Pulau Melayu semua ni, dia pulau dia kecil-kecil dan dekat-dekat. Pulau ni dia bukan macam iceberg. Dia macam iceberg. Bila atas dia kecil, bawah dia besar. So untuk kapal yang besar nak lalu mencelah pulau-pulau tu sukar kalau tidak ada kemahiran. Tetapi Melayu sudah pandai nak menjangka, nak menyelit antara pulau dan boleh sampai ke lautan yang cetek dengan menggunakan kapal yang besar. Ini kehebatan Melayu yang tidak ada pada bangsa lain, sehingga kan dalam tamadun Cina pun datang menuntut ilmu lautan kepada dengan orang-orang Melayu. Sebab tu anak-anak muda kita sekarang yang bawa motor dia pandai menyelit tu. Rasanya mungkin kehebatan untuk nenek moyang dululah. Ya? Baik. Jitra Kedah clear bang, cantik. Suhaib Ribdawi, ustaz kita. Irbit clear Jordan. Ustaz mari Kuala Terengganu sekali insya-Allah. Ada rezeki sampai. Baik. Nasibah Muhammad Ruslan, JB baik clear cantik kat bawah. Okey baik, saya sambung. Okey, saya sambung boleh Alright. Maka ini kajian Dr. Linda Schaefer. So, akan kurun keempat. So bangsa Melayu bukan bangsa yang baru. Bukan bangsa yang baru. Dia mungkin ada kaitan lah kalau dikatakan ada jurai Yahudi ni, sebab bangsa dunia ni membesar macam mana pun dia either daripada tiga, daripada anak Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafis. Sam ini anak cucu dia keturunan Arab dan Yahudi. Ham ni anak cucu dia keturunan Afrika, Yafis keturunan Cina dan Asia. So kita main kot darah tu ya. Asimilasi campur pi balik kot tu je, kita anak salah seorang daripada tiga tu. So dia berkembang di situ. So bila nak sebut tentang teori lautan lagi, tuan-tuan boleh tengok pelayar pertama dalam dunia yang mengelilingi dunia, Magellan. Dia bukan seorang yang pertama mengelilingi dunia. Kerana apa? Kerana dalam catatan Melayu, dalam catatan British pun, dia mencolek seorang lelaki Melayu, Enrique di Malacca, Panglima Awang, untuk datang naik ke atas kapal bersama-sama dia dan pusing pulau. Pusing globe dunia ni. Dan belum sempat dia habiskan pelayaran dia dibunuh. Tetapi Enrique di Malacca yang kata Panglima Awang ini sempat menghabiskan satu globe pusing dunia. Maka orang pertama yang mengelilingi dunia adalah Panglima Awang, anak Melayu. Persoalan dia bukan yang tu. Persoalan dia, Magellan yang hebat ini, dengan dia punya tentera dia ramai, anak-anak kapal dia ramai, orang yang kaya, orang nahkoda kapal yang hebat, kenapa dia perlu colek Awang ni? Adakah kerana Awang ni tampan ke, segak ke? Tak logik lah, pasal dia Melayu, lelaki pula. So, ada kepakaran lain yang ada pada Awang ini ataupun Melayu ini yang tidak ada pada bangsa lain, yang menyebabkan orang sehebat Magellan pun import dia, colek dia naik untuk apa? Kerana Awang di atas kapal Magellan berfungsi sebagai GPS yang menentukan nak ke arah mana, nak ke arah mana. Maka bangsa ini bukan bangsa yang biasa, ilmu lautan dia begitu hebat. Tuan-tuan boleh tengok dalam dunia ini, ada beberapa bangsa dalam dunia yang dia menisbahkan negara dia. Tuan-tuan tengok nah. Kalau orang putih dia sebut sebagai country, ataupun dalam bahasa yang lain dia panggil nation. Kalau dalam bahasa Arab bilad, ataupun dalam bahasa yang lain dia kata watan. Tetapi bangsa Melayu dia sebut sebagai negara, ataupun dalam bahasa yang lain dia kata apa? Tanah air. Betul. Tanah air. Dia menisbahkan air itu, air ataupun dalam bahasa KL kita panggil ayak. Menisbahkan ayak ni, air ini kepada negara dia. So bermaksud dalam bangsa Melayu, air itu bukan pemisah, sebaliknya penghubung. Apa yang menghubungkan Malaysia dan Temasek, Singapura masa itu adalah air. Apa yang menghubungkan Malaysia dengan Pulau Jawa ketika itu adalah air. Air bukan alat pemisah, tetapi air adalah alat penghubung. Kalau tak ada air, macam mana kita nak pergi tanah haji dulu dengan cepat? Kapal terbang belum ada. Maka air adalah tempat laluan ataupun penghubung kepada bangsa Melayu ini. Maka kerana itu kita menisbahkan Melayu, negara dia disebut sebagai tanah air. Okey, clear dekat tu. Baik, boleh saya sambung tuan? Setakat ni dah soalan tak? Janggal kalau Melayu bukan Islam, betul. Macam mana boleh ada yang murtad? Itu mungkin kita boleh pergi kepada
aspek pendakwahan hari ni dan undang-undang hari ni lah. Mungkin kita kena tanya orang yang ahli dalam bidang tu. Baik. Soalan belum ada, so saya sambung lah. Okey, baik. Hamdi Johari Cun, baik. Okey. Yang dikatakan bangsa ini hebat. Okey, nak relate dengan Islam. Okey, Islam datang ke tanah Melayu. Kalau kita tengok teori dalam buku-buku teks, saya bukan nak menafikan buku teks, cuma sejarah ini dia punya penafsirannya pelbagai. Okey, dia macam ni. Sejarah ni kalau cantik, tuan-tuan, sejarah ni dia macam ilmu hadis lah. Dia ada satu fakta, tetapi penafsiran dia pelbagai. Dan kadang-kadang ada fakta yang tak berapa kuat, tetapi dia punya cerita itu banyak versi, maka dia jadi kuat. Okey, contoh macam dalam ilmu hadis kita panggil benda ni sebagai orang kata dalam ilmu hadis dia kata apa ni? Dia mutawatir bimaknawi. Dia menjadi sahih, menjadi kuat dengan makna, atas makna, bukan atas matan sejarah tu, tapi atas makna. Contoh, saya kata dekat dunia ni ada seorang lelaki, ada sejenis rimau, nama dia rimau bintang. Contoh. Tapi cerita saya ni tak kuat. Okey, saya kata rimau bintang ni boleh cakap bahasa manusia. Sat lagi dengar pula dekat negara lain, ada orang kata dalam dunia ni ada seekor binatang nama rimau bintang, dia boleh cakap bahasa Cina. Sat lagi dengar pula dekat negara India, ada berklaim pula dekat dunia ni ada satu ekor binatang nama dia rimau bintang yang dia ni boleh pijak bara. Contoh. Jangan orang dia kata orang Arab pula kata ada dengar satu dalam dunia ni ada seekor binatang nama dia rimau bintang. Dia ni boleh berjalan sambil berdiri. Benda-benda ni semua tak kuat. Tetapi apa yang cerita secara kesimpulan dia, apa yang kuat? Rimau bintang itu wujud. Sebab tu semua cerita ada. Nampak? Macam ilmu hadis lah. Dalam hadis Imam Mahdi, banyak matan-matan yang tak berapa sahih, tapi bukan palsu. Tetapi Imam Mahdi itu jadi sahih kerana apa? Mutawatir bimaknawi. Ramai, banyak cerita pasal Imam Mahdi. Banyak matan-matan hadis cerita pasal Imam Mahdi. Begitu juga kisah Hang Tuah. Walaupun orang kata tak kuat cerita tentang Hang Tuah, tetapi catatan tentang Hang Tuah ada di China, ada di British, ada di Jepun, di Ryukyu, ada catatan Melayu tentang Hang Tuah, bahkan ada kitab sendiri cerita tentang Hang Tuah. Maka walaupun tak kuat, tetapi Hang Tuah itu sendiri kuat kerana apa? Kerana mutawatir bimaknawi, dia kukuh atas makna dia. So, dalam aspek pensejarahan, dia kena macam tu lah. Sebab tu saya cuba sekarang yang tahu usaha yang saya sedang buat adalah kita nak integrasikan, ambil, nak aplikasi ilmu-ilmu disiplin ilmu hadis masuk dalam ilmu sejarah. Apa yang orang hadis pakai untuk mendapatkan hadis yang sahih, langkah-langkah ataupun kaedah yang mereka guna dalam ilmu hadis itu kita ambil, pinjam, gunakan dalam ilmu sejarah. Dalam ilmu hadis kita ada taqwiyatul hadis bisyawahid, penguatan hadis itu dengan penyaksian yang lain. Maka kita boleh guna benda ni dalam ilmu sejarah. So kita akan dapat sejarah yang tulen. Ini kena ada sekarang dah. Itu idea lah. Okey, baik. Ustaz Suhaib Arid Bawi, cikgu jelas sikit tentang sikap positif orang Melayu. Contohnya sikap Melayu malu tak bertempat. Sikap pasif. Saya baca positif tadi, no? Terlalu mempedulikan kata orang. Okey, tambah cantik sekali, kita sambung lah. Baik. Ada kaitan tu. Baik. Ustaz lepas ni short cerita tentang Tariq bin Ziyad. Sejarah dalam buku teks yang sekolah guna sekarang banyak, bukan tak betul, dia tak begitu dalam, seolah-olah menjaga hati sesiapa, ataupun kajian tak begitu serius, ataupun ada tangan-tangan raib yang menyembunyikan lah. Dia tak begitu serius. Bukti dia tuan-tuan boleh tengok sendiri. Saya nak ulang 2 kali ulang lah, tapi tuan-tuan boleh tengok lagi batas balik apa yang saya sebut tadi tu. Dia tak diceritakan secara kuat seperti mana dia cerita tamadun lain. Baik, tuan-tuan, kenapa kita nak buktikan Melayu ni kuat? Tuan-tuan tengok nah, apa yang dikatakan Islam itu masuk ke tanah Melayu, dalam teori dalam buku teks dia katakan Islam masuk ke tanah Melayu dalam kurun ke-14. Kerana apa? Penemuan batu bersurat Terengganu. Tuan-tuan, batu bersurat Terengganu ditemui tahun bila? Cepat. 1305 Masihi. Batu bersurat Terengganu itu bukan ditemui tahun itu. Temui barulah, tapi dalam batu bersurat Terengganu, dalam teks dia tu tulisan Jawi, tarikh dekat batu bersurat itu 1305 Masihi, bermaksud kurun ke-14. So kesimpulan dia mengatakan Islam ini masuk ke tanah Melayu dalam kurun ke-14. Kerana hasil dalam itu tulisan Jawi itu tulisan Islam. So Islam datang ke tanah Melayu dalam tahun tersebut, dalam kurun tersebut. Saya cuma nak ajak tuan-tuan fikir secara budak-budak lah. Dalil dia mengatakan Islam itu masuk tanah Melayu 1305 kerana batu bersurat itu bertarikh 1305 Masihi dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawi ini kita fahamlah tulisan Islam lah sebab dia daripada bahasa Arab.
Saya nak ajak tuan-tuan fikir secara mudah. Melayu sebelum itu menggunakan pakai tulisan lain. Sebelum Jawi kita pakai tulisan Rencong, tulisan Pahlawa, tulisan Indragiri, macam tu. Tetapi bila unsur Jawi bermaksud masuk unsur Islam, maka Islam sampai ke tanah Melayu. Itu teori dia dan kita setuju. Tetapi untuk mengatakan Islam sampai ke tanah Melayu dalam tahun ataupun dalam kurun yang sama, saya kurang setuju. Kerana apa? Takkanlah tulisan Melayu tu sampai dalam kurun tersebut, terus boleh power tulis esei macam tu atas batu dan kita katakan tahun tu baru sampai. Betul ya? So kita meyakini bahawasanya tulisan Jawi ataupun Islam itu sendiri sampai ratusan tahun lebih awal daripada penemuan batu tu. Maknanya kalaulah batu tu bertarikh 1305 Masihi, bermaksud Islam masuk ratusan tahun sebelum tu. Mungkin kurun ke-6, mungkin kurun ke-7. Sebelum tu lagi, mungkin zaman para sahabat. Bahkan kalau tak pelik kalau kita katakan mungkin zaman Nabi sendiri. Wallahu taala alam. Tetapi bermaksud sebelum itu lagi. Betul tak? Ni saya bukan nak pengaruhi minda tuan-tuan, tapi saya ajak tuan-tuan fikir, betul tak? Sebab tuan-tuan, bukan senang kita nak reka satu sistem kosakata, sistem nama, sistem ejaan yang baru. Makan masa ratusan tahun. Sekarang kita dengan bacalah sayang lah, sistem Jerry lah, sistem macam-macam pun ada budak tak erti mengeja. Kalau Jawi dengan zaman dulu, dengan kekurangan kelengkapan yang ada, takkan setahun dua dah mampu menulis Jawi. Bermaksud Islam datang sebelum itu lagi. Hasilnya 1305 Masihi terpampang dah Batu Busrak Terengganu yang bertulisan Jawi. Bermaksud Islam datang ratusan tahun lagi sebelum tu. Boleh? Okey, cantik. Kita sambung lagi. Pucung sangkut-sangkut. Muan kejap okey, kejap tak okey. Macam mana? Boleh restart ke macam mana? Kena restart. Kena keluar masuk balik. Okey. Okey, cantik. Faizul Husin terbaik. Subhanallah. Baik. Kita sambung lagi tuan-tuan. InsyaAllah boleh saya sambung Malah dia sunyi sikit Okey. Syok clear ke? Syok mana apa? Syuk. S-H-O-O-K. Syok. Okey, baik, saya sambung. Jadi bangsa Melayu ini direlatekan dengan Islam. Baik. Kenapa yang kita katakan bangsa Melayu ini sebuah bangsa yang hebat, yang besar? Sekali lagi saya nak pergi kepada faktor imperialisme Barat. Kenapa Barat datang berpusu-pusu ke tanah Melayu? Yang kalau kita tengok buku teks, dia kata apa? Ambil rempah ratus, nak ambil hasil bumi dan sebagainya. Kita tak katakan tu salah. Cuma itu poin ketiga, poin keempat, poin kelima. Bahkan kalau kita nak katakan orang putih main tanah Melayu nak ambil rempah ratus. Rempah ratus Melayu ni benda apa tuan-tuan? Daun kari, kulit kayu manis, 3 serangkai. Orang putih buat chicken chop pakai 3 serangkai ke? Orang putih buat lamb chop pakai daun kari ke? Apa yang dia pernah ambil sangat rempah ratus Melayu? Kalau ada pun mungkin itu faktor ketiga, keempat. Faktor utama mereka datang ke tanah Melayu adalah kerana Kristianisasi. Kerana tahun mereka datang ke tanah Melayu itu tahun-tahun Kristian mengamuk. Ya. Kristian, dia kalau tuan-tuan tengok sejarah as a whole dalam kerangka yang lebih besar, tuan-tuan akan nampak maksud ini. Kristian mengalami zaman kemunduran, Dark Ages. Tuan-tuan tengok dalam buku teks, dia kata apa? Dark Ages of Europe, zaman kegelapan Eropah. Kita tak setuju dengan ayat ini. Kenapa? Bukan zaman kegelapan Eropah, dia zaman kegelapan Kristian. Kenapa saya tak setuju? Kerana saya nak ajak tuan-tuan fikir. Zaman itu Andalusia berjaya, Andalusia masyhur, Andalusia terkenal dan terbilang. Andalusia terletak bawah empire Islam dan Andalusia terletak di Spanyol, di Eropah. Maka bukan zaman gelap Eropah, tetapi zaman gelap Kristian. Kerana di Eropah ada empire Islam yang gemilang. Betul? Maka zaman gelap Kristian, kita betulkan faktor tu. Okey? Baik. Maka Kristian mengalami zaman kegelapan dia berapa tahun? 1000 tahun. Daripada kurun ke-5 sampai kurun ke-15 Masihi. Ini zaman kegelapan dia. Zaman mereka ini melakukan penipuan agamaan, menipu atas nama agama, menjual sijil indulgence, menggadaikan tanah-tanah orang awam, menukar kitab-kitab Bible dan sebagainya demi kepentingan peribadi. Maka masyarakat Kristian jadi rosak, jadi hancur, dan ketika itu Islam rules the world. Islam conquer dunia. Dan zaman itulah Yahudi boleh bernafas. Sebab Yahudi cuma boleh bernafas dalam zaman kegemilangan Islam. Tuan-tuan boleh cemok, mana-mana profesor akan sebut benda yang sama. Kenapa? Kerana Islam ini rahmatan lil alamin. Dia rahmat sekalian alam. Dia bagi ruang. Nah,
Sebab tu kita ada dalam sejarah Yahudi kita ada Musa Maimun. Musa Maimun ini sejarawan ataupun ahli akademik Yahudi yang hebat. Dia belajar dalam tamadun Islam. Ya, okay, baik. Terbaik Ustaz, Ustaz Al-Hafiz. Baik. Tariq bin Ziyad buka Sepanyol, betul. Ustaz, malam ni tak ada ayat gelas besar ke? Tu dia, nampak? Mana malam ni kita punya sponsor tak ada? Dia ketuk kedai ke? Oh, nanti malam ni boleh besar. Okey, baik. Okey nah, malam ni jangan siapa pun duk bunyi pasal politik macam minggu lepas. Dia nampak warning lah. Minggu lepas bergaduh tuan. Ketegangan berlaku kerana 2.6 bilion. Allah, Facebook dah. Lagi marah lagi Okey, baik. Sambung. Okey. Faktor-faktor imperialisme barat, misi dia misi kristianisasi. Kenapa? Baik. Kita nak relate dengan sejarah dunia ni. Tuan-tuan bersedia tak? Berat faktor ni, tapi tuan-tuan try hadam pelan-pelan. Kalau agak macam tak boleh pergi laju sangat, tuan-tuan angkat tangan. Saya tengok kat sini. Okey, baik. Dalam Kristian, dia ada 3 buah kota suci. Kota kebanggaan. Macam kita lah, dalam Islam kita ada 3 masjid suci. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Okey. Dalam Kristian ada 3 tempat suci, 3 tempat yang jadi kiblat depa ataupun kita sebut sebagai 3 center depa. Yang pertama Baitul Maqdis, okey. Yang kedua Constantinople, Istanbul tu, dan yang ketiga Vatican, Rom yang ada sekarang. Okey, baik. Ketiga-tiga kota ini jadi pusat penyebaran Kristian. Okey, clear yang tu? Baik. Kita dah cerita minggu lepas. Dalam tahun 1187 Masihi, Islam membebaskan Baitul Maqdis. Betul. Perang Salib kedua. Islam dapat Baitul Maqdis. Maka habis Kristian terlepas satu kota. Dalam tahun 1453 Masihi, apa yang berlaku? Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan Constantinople. 2 kota dah. Nampak? Maka Kristian jadi jam zaman ni. Tuan-tuan, ni zaman-zaman Dark Ages ni. Kristian jadi serabut. Allah, dua kota dah hilang. Tinggal satu Rom. Maka apa Kristian buat? Kristian kata, we need to plan on something. Kita kena buat sesuatu. Kalau kita biar sat lagi, Vatican pun akan dapat kat Islam. Maka, mereka mula target kota-kota mewah milik Islam. Okay. Bukti, 1453 Constantinople jatuh. Mereka kumpulkan kekuatan. Beberapa puluh tahun selepas itu sahaja, 1492 Masihi, siapa yang hancur? Andalusia. Nampak? Nampak? Kota Andalusia. Okey, takat tu nampak. Okey, saya nak pergi sambung lagi ni. Ready nah? Ni fakta berat ni. Saya sebut tadi, Kristian peringkat dunia, depa target kota-kota mewah tamadun Islam. So kota yang antara yang kena bunuh, antara yang kena hancur, 1492 Masihi, Andalusia. Beberapa tahun selepas itu, saya sebut tahun tuan-tuan mesti boleh teka. Tahun 1511, sebuah kota lagi Islam hancur. 1511. Kota apa tuan-tuan? Tuan-tuan jawab kat sini, saya nak baca. Tak ada orang jawab pun. Alah, macam malu ya. 1511 kota apa? Tuan-tuan? Saya nak tuan-tuan jawab, saya tak mau cerita. 1492 Andalusia hancur. 1511 satu lagi kota Islam yang hebat yang mewah hancur. Apa kota tu? 1511 Melaka. Terima kasih. Okey. Okey. Melaka 1511 betul. Nampak? 1453, 1492, okey, kemudian 1511 Melaka. So bukankah Melaka ini berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Andalusia? Nampak? Kalau Melaka is nothing, tak ada nilai, maka dia takkan sampai ke Melaka tuan. Bukannya dekat. Europe ke Melaka bukannya dekat. Tetapi kenapa mereka take effort untuk sampai ke Melaka? Kerana Melaka ketika itu sebuah tamadun yang besar, sebesar Andalusia sekarang. Tetapi berapa ramai penduduk dunia yang kenal Andalusia tanpa mengenal Melaka? Sejarah kita disembunyikan. Kenapa? Dan Melaka tuan-tuan, 1511 dia hancur. Tetapi dia bukan diserang 1511. Melaka diserang 1504 lagi. Nah. Cerita tentang Melaka ni menarik lah. Nak cerita tak mau? Melaka. Kau macam? Boleh cerita sikit lah. Cerita tentang kehancuran Melaka ni menarik. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan sifat pemimpin Melayu. Jadi tuan-tuan kalau nak tafsir dalam bahasa politik, terpulanglah. Tapi saya tak bermaksud macam tu. Undi saya rahsia. Tapi saya cuma nak cerita. Okay. Kejatuhan Melaka ni start tentera Portugis serang Melaka 1504 lagi. 1504 dah serang. 1508 serang lagi. Tetapi tak berjaya.
Kenapa tak berjaya? Kerana Melaka ada seorang lelaki yang hebat. Bendahara Melaka ketika itu Bendahara Seri Maharaja. Seorang yang power, seorang yang hebat. So kebijaksanaan dia mencatur strategi, susun strategi, buat kerjasama dengan Uthmaniyah, buat kerjasama dengan Khalifah Islam ketika itu. Kemudian hubungan yang erat antara Khalifah Islam ketika itu. Melaka tak dapat, benteng Melaka tak dapat dipecahkan 2 kali. Armada Portugis datang 1504 pun tak mampu dapat, 1508 pun tak mampu dapat. Habis, dan berjaya dipatahkan oleh kerajaan Melaka dengan begitu mudah. Saya ulang sekali lagi, dengan begitu mudah. Tetapi kenapa 1511 Melaka hancur dengan begitu mudah? Mudah juga. Terdengar sayup-sayup suara Romeo Banjir. Okey. Ya betul, Melaka diserang 1504. Betul? Ya. Memang dia diserang mula 1504, kemudian 1508, kemudian 1511 itu yang berjaya. Kenapa? Cerita. Saya nak tunggu itu. Okey, baik. Dia berlaku ketidakstabilan dalaman. Tuan-tuan, nilai benda ni dengan hati yang terbuka. Ya, saya tak memihak mana-mana parti politik, tapi nilai dengan hati yang terbuka. Dalam krisis tahun 1504, Portugis serang tak berjaya. 1508 Portugis serang tak berjaya. Kerana apa? Bendahara Seri Maharaja. Okay, the man behind the scene, lelaki yang hebat yang berada tunjang kerajaan Melaka. Bila 2 kali kerajaan Portugis serang Melaka tak berjaya dan Melaka menang, maka rakyat makin lama makin sayang dekat pemimpin ni, Bendahara Seri Maharaja. Ini menimbulkan rasa kurang senang menteri-menteri yang lain. Nampak? Perangai menteri-menteri cemburu dekat menteri yang lain ini dah ada sejak tahun 1508 lagi. Bukan 1998. Sebelum tu lagi dah ada dah. Okey. Apa berlaku? Dalam ketika yang sama juga Sultan Mahmud Shah, Mentah Melaka ketika itu, dia Mentah Melaka ketika itu, dia ada sedikit perselisihan dengan bendahara. Perselisihan apa? Raja Sultan Mahmud Shah ni, dia berkenan dekat anak bendahara Seri Maharaja. Apa nama anak dia? Tun Fatimah. Selalunya zaman itu, kalau Sultan minta, mesti dapat punya. Anak siapa pun, tak kira. Tetapi yang berlaku dalam kes bendahara ni, bendahara tak bagi. Pelik. Kali ni, Sultan nak minang anak dia, Tun Fatimah, bendahara tak setuju. Sebab bendahara tak bagi bukan sebab nak lawan Sultan, tetapi kerana anak dia Tun Fatimah dah bertunang dengan seorang lelaki. Nama apa? Tun Ali. Tu kata Tun Fatimah Tun Kak Ali. Ya? Kecil Fatimah Tun Kak Ali. Tun Fatimah dah bertunang dengan Tun Ali. Maka Bendahara Seri Maharaja tak mau nak putuskan pertunangan anak dia kerana nak bagi anak dia dekat raja. Dia tak mau. Bila dia tak bagi, raja jadi murka. Tetapi raja tak boleh nak hukum bendahara sebab takkan aku nak hukum bendahara aku sebab tak pergi menikah dengan anak dia saja. Apa kata rakyat? Maka raja pendam perasaan. Ketika ni pendam. Dia rasa ada satu benda yang tak enak dengan Bendahara Seri Maharaja ni. Menteri-menteri yang lain gunakan kesempatan tu nak menjatuhkan Bendahara Seri Maharaja. Apa berlaku? Dalam tahun sekitar 1508 itu, 1509 macam tu lebih-lebih, kerajaan Melaka nak buat satu benda lah. Satu pembangunan macam tu lah. Dalam kitab sejarah dia tak cerita menyuruh nak buat apa. Cuma dia katakan nak buat macam pembangunan yang menyebabkan satu lot kedai dekat Pekan Melaka ini terpaksa dihapuskan. Dalam bahasa yang mudah saya cuba tafsir macam ni lah. Kerajaan nak perbesar jalan, so terpaksa makan kedai orang. So kena lupus kedai dia. Macam tu lah contoh. Pemilik kedai itu nama dia Naina Suradewana. Orang India Muslim, mamak lah. Tak tahulah dia buka nasi kandang apa, tak tahulah. Tapi Naina Suradewana, kedai dia terlibat dengan pembesaran jalan kerajaan Melaka. Baik, clear yang tu. Apa berlaku? Naina Suradewana sayang kedai dia. Maka dia pergi jumpa dengan Bendahara Seri Maharaja. Dia bagi sedikit ni rasuah. Dan Bendahara terima. Dia bagi rasuah kerana apa? Minta Bendahara kalau boleh alihkan projek itu ke tempat lain. Tak mau kacau kedai dia. Dan dia bagi duit. Bendahara Seri Maharaja orang beriman, orang warak, orang alim. Habis tu kenapa terima rasuah? Kerana zaman itu sensitiviti terhadap rasuah kurang. Orang beriman, orang warak, orang alim, tetapi masih ambil rasuah kerana dia anggap rasuah ni mungkin macam alah hadiah ya, benda-benda kecil ya, macam tu ya. Kita tak kata bendahara ni jahat tak. Bendahara memang baik, memang warak. So tuan tengok lagi saya cerita kematian dia. Orang yang warak. Tetapi bagi mereka zaman itu, sensitiviti Melayu terhadap rasuah kurang. Seperti mana Melayu sekarang. Sorry to say lah. Sensitiviti terhadap rasuah kurang. Sedangkan Nabi kata al-mashi wal murtashi finnar. Orang yang bagi rasuah dan penerima rasuah di neraka. Tapi kita kurang. Baik. Bila Bendahara Seri Maharaja terima rasuah itu,
Apa berlaku? Ni kesan dia. Tuan tengok. Kerana rasuah, negara tergadai. Projek itu dipindahkan ke tempat lain. Bila dipindahkan ke tempat lain, terkena kedai seorang India Muslim yang lain. Dalam sejarah tak sebut nama dia. Dia cuma namakan orang ini sebagai Si Kitul. Okey? Maka Si Kitul jadi bengang lah. Orang jam dia kena kedai dia pula. Apa Si Kitul buat? Dia pergi jumpa dengan Ketua Polis Negara, Shah Bandar. Apa nama Shah Bandar ketika itu? Raja Mendeliar. Dia pergi jumpa dengan Ketua Polis Negara dan dia sebarkan fitnah. Ini bermula fitnah. Daripada rasuah jadi fitnah. Apa dia kata kepada Raja Mendeliar? Dia kata Naina Suradewana sudah pam duit kepada Bendahara Seri Maharaja untuk gulingkan pakatan Depok ini, untuk gulingkan Raja Mendeliar. Dia pakat 2 orang sebab nak gulingkan Raja Mendeliar. Sedangkan tak ada kena-mengena pun. Dia pasal kedai ya. Tetapi bila Raja Mendeliar dengar macam ni, dia geram. Dan dia pun simpan lama dah geram dekat Bendahara ni, cemburu. Maka apa Raja Mendeliar buat? Raja Mendeliar pun nak pergi jumpa dengan Raja Sultan Mahmud Shah, nak mengadu kepada Raja. Tetapi zaman itu rakyat dengan Raja terpisah jauh. Susah nak jumpa Raja. Maka salah satu cara nak jumpa Raja adalah dengan bayar duit kepada orang-orang yang berkepentingan dengan Raja. Ketika ini seorang lelaki yang bernama Koja Hasan. Dia berbayar duit kepada Koja Hasan. Koja Hasan ni siapa? Setengah buku sejarah kata Koja Hasan ni Laksmana. Tetapi kebanyakan buku sejarah mengatakan Koja Hasan bukan Laksmana. Tak ada pangkat. Tetapi rapat dengan Raja. Ada orang yang langsung tak ada pangkat tetapi rapat dengan menteri? Ada. Kuasa lagi besar daripada menteri tapi dia tak ada pangkat. Betul tak? Sekarang belum ada ramai. Okey. So macam tu. So Koja Hasan tak ada apa-apa tapi rapat dengan Raja. Maka Raja Mendeliar bayar duit kepada Koja Hasan nak jumpa dengan Raja. Bila dapat jumpa dengan Raja, cerita bertukar lagi. Dia sampaikan dekat Raja Sultan Mahmud Shah, beritahu kata apa? Kata Bendahara Seri Maharaja plan dengan ahli bisnesmen yang Naina Suradewana ini, plan nak komplot, nak gulingkan Sultan Mahmud Shah kerana Bendahara Seri Maharaja ini dia sendiri nak jadi raja. Dengan bantuan duit daripada Naina Suradewana. Nampak? Cerita jadi berkembang. Raja saya dah cerita tadi, dia dah geram lama dah kat Bendahara ni. Maka ini poin dia. Maka dia hantar 2 orang lelaki, unit tindakan khas. Yang pertama nama Tun Indra, yang kedua nama Tun Suradiraja. 2 orang ini UTK hantar pi ke rumah Bendahara untuk bunuh Bendahara Seri Maharaja. Cuma dalam zaman itu nak bunuh ada prosedur dia. Dia akan bawa satu dulang, dalam atas itu ada sirih, ada orang panggil sirih dengan apa? Ganggang dah itulah. Benar ada keris sultan. Keris sultan ini kalau 9 luk bermaksud nak bagi pangkat, kalau 7 luk nak bagi hukuman. Saya dah cerita sebelum ni kan. Maka bila sampai rumah Bendahara dengan bawa keris 9 luk 7 luk bermaksud nak bagi hukuman, maka Bendahara Seri Maharaja faham dah raja nak hukum dia. Maka ketika ini di rumah Bendahara ada 2 orang lelaki. Yang pertama Temenggung Hasan, anak didik dia. Yang kedua, yang tadi tu Koja Hasan tau. Ini Temenggung Hasan. Yang dikatakan cucu Laksmana Hantuh ni. Yang kedua adalah Tun Ali, menantu dia dah masa ni. Mereka berlawan, bergaduh. Akhirnya Bendahara kata tak apalah. Kalau Sultan mengkehendaki aku mati, tak apalah, aku terima. Pantang Melayu derhaka raja. Maka dia terima dan dia dihukum bunuh. Sebelum dia mati, dia sempat minta ruang kepada Tun Suradiraja dan Tun Indra untuk solat sunat 2 rakaat. Dia sembahyang sunat 2 rakaat tu, saya kata dia baik. Sembahyang sunat 2 rakaat dan akhirnya dia dibunuh. Bila dia dibunuh, Tun Ali yang lawan pun dibunuh juga. Akhirnya Sultan ambil Tun Fatimah jadi isteri dia. Tapi tak lama dapat tahu komplot fitnah ini, akhirnya Si Kitul dibunuh dan mayat dia dibuang dalam laut dan menteri-menteri yang lain pun yang berkomplot dibunuh. Tapi apa boleh buat? Bendahara dah tak ada. Serangan 1511 begitu mudah dipatah, begitu mudah British masuk dan menghancurkan Melaka. Cuma bila British masuk nak hancurkan Melaka, kerajaan Jawa ketika itu kempen untuk bantu nak naikkan Melaka balik. Tetapi banyak raja-raja Melayu, jajahan-jajahan raja-raja Melayu ketika itu yang tak mau berjuang. Yang mereka rela untuk lari ke Johor, lari ke Perak. Yang biarlah Melaka terlepas pun nak buat macam mana. Orang Jawa pula yang sungguh-sungguh. Itu yang dikatakan, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, jasad dan nyawa kami serahkan. Bantu tu. Ya? Tapi kita tak mau berjuang balik. Hilanglah Melaka. Habis Portugis ambil, Belanda pula ambil dan sebagainya. Ini yang berlaku. Kenapa tuan-tuan? Punca saya bawa rasuah ya. Nah? Baik. Si Kitul tu mamak ke? Dalam cerita sejarah dia kata keling, mamak lah. Okey? Baik.
Line tak berapa nak clear, sabar. Pelan-pelan, refresh balik, insya-Allah. Baik, saya boleh sambung. Maka itu datang ke tanah Melayu. Dan apa kena mengena dengan dasar kristenisasi ni? Okey, baik. Saya dah cerita tadi, kurun ke-5 sampai kurun ke-15 zaman kegelapan Kristian. Okey. Keluar dari kurun ke-15, awal kurun ke-16 ni 15-11 dia masuk ke tanah Melayu dan sebagainya ini, start depa menerobos. Tuan-tuan ingat fakta ni lah. Teori bukan fakta. Kurun pertama sampai kurun ke-5, siapa kontrol darat, dia kontrol dunia. Kurun ke-6 sampai kurun ke-18, siapa kontrol laut, dia kontrol dunia. Sebab itulah sebelum kurun ke-16, orang putih tak berjaya main ke tanah Melayu. Kerana apa? Laut kita dikontrol oleh Islam. Laut-laut dunia ni dikontrol oleh Umayyah, dikontrol oleh Abbasiyah, dikontrol Uthmaniyah, dikontrol. Kita ada tentera laut ketika itu yang bernama Sahibul Ahdas, tentera laut. Unit tentera laut. Maka bila kerajaan Eropah nak cross, nak main ke tanah Melayu, tak boleh. Sebab ada tentera Islam di tengah-tengah laut. Maka tak boleh. Start kurun ke-18, 19 ke atas ini, sesiapa yang kontrol udara, dia kontrol dunia. Sebab itu dalam perang dunia kedua, Jepun conquer. Kenapa? Jepun kontrol udara. Mereka ada pilot yang bersemangat apa? Kamikaze, berani mati. So dia kontrol dunia. Dia buat kejutan kepada kuasa-kuasa besar dunia pasal dia kontrol udara. Dia boleh bom Pearl Harbor dan sebagainya. Itu valid untuk zaman itu. Sekarang tuan-tuan, kurun ke-21, siapa yang kontrol beyond than that, lebih daripada tu, dia kontrol dunia. Apa benda? Tadi darat, kemudian laut, kemudian udara. Sekarang milenium, abad ke-21, siapa yang kontrol luar daripada tu, dia kontrol dunia. Kontrol apa? Luar daripada tu. Sistem, satelit, angkasa. Dia kontrol itu, dia kontrol dunia. Siapa yang sedang kontrol tu sekarang? Tuan-tuan ada jawapan dia. Ha? Dia boleh kontrol sistem apa nak sampai kat kita, berita apa nak sampai, maklumat apa nak sampai, hiburan apa nak sampai. Semua dia yang kontrol. La tattabi'unna sunanal lazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi jubrin dambin la taba'tumuhum. Kita akan ikut mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga akan ke lubang biawak pun kita akan ikut mereka. Yahudi dan Nasrani, bangsa Israel, bangsa Yahudi ini, Kristian ni, semua ni musuh-musuh Islam ni. Maka dia dah kontrol sistem sekarang. Kita berpandukan kepada sistem dia sekarang. Tuan-tuan buka contoh Hollywood, tajuk dia Lucy. Bagaimana seorang perempuan ni yang dia boleh kontrol angin, dia boleh kontrol traffic light, dia boleh kontrol TV, dia boleh kontrol komputer, dia boleh kontrol orang. Dan akhirnya part last filem itu, Lucy ini hilang. Dan orang cari, mana ada Lucy? Dia keluar dalam handset, dia kata, I am everywhere. Aku ada di mana-mana. Apa mesej dia tu? Dia nak beritahu, dia control sistem semua. Lucy stand for Lucifer. Nampak? Dia control semua. So, sistem tuan-tuan. Yang katakan sistem Dajjal ni. Dia boleh control. Sekarang Amerika ada teknologi HARP. HARRP, HARP. HARP ni boleh kontrol udara, boleh kontrol cuaca. Bahkan yang dikatakan cuaca-cuaca yang buruk yang berlaku recently ni, kebanyakan dikontrol oleh Amerika. Dia boleh buat satu sistem yang boleh tembak ke udara, yang boleh kontrol udara ataupun apa, orang bilang ribut-ribut taufan di tempat tersebut. Ini teknologi terbaru dah. Dia tak pakai peluru dah. Dah pakai ke tahap itu. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok setahun dua ini, negara yang paling kerap gempa bumi, negara apa? China. Betul? Kerana China itu adalah musuh utama US. Itu yang berlaku. Dia dah sampai ke arah itu. Kita di mana? Okey. Sebab itu sistem sekarang kita kena hati-hati betul lah. Kemudian tuan-tuan kalau tengok satu gambar yang lain, Kingsman. Kingsman. Gambar Kingsman tahu kan, gambar ejen tu. Ingat tak masa yang dia buat dia bagi SIM card free tu. Dia bagi SIM card free, semua orang pakat beli. Akhirnya dengan handset orang yang ada SIM card free, satu dunia meletup, bergaduh perang. Dia boleh kontrol minda orang berdasarkan SIM card free tu saja. Habis semua orang bergaduh. Betul? Berbunuhan. Boleh jadi tak sampai tahap tu? Boleh jadi. Dan tuan-tuan tengok dalam scene filem itu, kepala jahat hitam tu dia kata apa? Bila dia mesyuarat dengan pekerja dia perempuan yang tak ada kaki tu, apa saja detail mesyuarat dia akan tulis dengan tangan. Betul tak? Kat kertas. Maka pekerja dia tanya dia, kenapa bos tak tulis dalam komputer? Tak key in. Maka dia kata apa? Tulis dalam kertas ni lebih secure, lebih selamat. Nampak? Depa yang invent sistem tu, depa sendiri tak percaya sistem tu. Tapi kita, saya tak katakan sistem ini salah. Tetapi anytime tuan-tuan, by any means, cukup senang saja depa nak jajah kita.
Tuan-tuan bayanglah, saya tak kata benda ni betul, cuma cuba bayang. Katalah kita serang berapa bilion dalam dunia pakai Facebook, termasuk yang ni ya. Katalah dalam Facebook itu ada satu benda macam GPS untuk detect kita kat mana. So agak-agak tuan-tuan sukar ataupun mudah untuk US nak detect. Nazri ni ada kat mana sekarang? Cukup senang. By log in on their Facebook, dia boleh tahu dia kat mana sekarang. Satu. Yang kedua, tuan-tuan semua ada Android. Tuan-tuan boleh sahkan sendiri. Kita tangkap gambar pakai handset kita. Tangkap gambar pakai handset kita. Okey. Tangkap gambar pakai kamera handset. Got nothing to do with sistem internet. Dia handset, sistem handset bukan sistem internet. Tangkap gambar. Perang, masuk galeri. Saat lagi tuan-tuan buka Facebook, gambar yang tuan-tuan tangkap tadi dah keluar dekat Facebook. Betul? Tinggal tuan-tuan nak publish saja. Betul ya? Dia dah suggest siap-siap foto yang dia suggest untuk kita upload kat Facebook. Foto yang kita tangkap tadi dekat handset, siapa bagi kebenaran kepada dia untuk masuk Facebook kita? Siapa kontrol? Nampak? Dia boleh buat semua tahap tu. Sistem dia kontrol, habis kita. Okey. Oh, nampak dia jadi filem lah ni. Okey. Baik. Kapten Barbosa janggut merah Islam kan? Ya, betul, dia Islam. Khairuddin Barbosa. Baik. Lagi tentang bahasa Melayu lagi yang nak kait dengan kristenisasi, tuan-tuan. Tadi kita dah cerita kejatuhan Melayu sebab rasuah, sebab fitnah kan. Yang kedua, Melayu juga ketika ini dia ni yang Melayu moden sikit lah. Dasar kristenisasi masuk, kalau orang kata tak logik. Tuan-tuan, sebelum Alfonso de Albuquerque sampai ke Melaka, Lopez Discora terlebih dahulu sampai. Sebagai special branch dia sampai dan dia kaji trend orang Melayu di situ dan dia hantar surat kepada raja dia di Portugal dan bagi tahu apa perkembangan orang Kristian dekat Melaka masa tu. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh pergi arkib minta sendiri dan depa boleh bagi untuk orang awam baca. Apa yang Lopez Discora tulis kepada Sultan Portugis, Raja Portugis tentang orang Kristian di Melaka. Saya pernah baca kandungan tu sendiri. Dia kata apa? Masih wujud golongan-golongan Kristian di Melaka tetapi iman mereka dah tak kuat. Banyak yang dah masuk Islam. So kata Lopez Discora, kalau sampai tentera Portugis nanti ke Melaka, pastikan cari balik orang Kristian ini dan yakinkan mereka tentang Kristian akan kembali mendominasi dunia. Ini ayat Lopez Discora kepada Raja Portugis. Ini fakta tak boleh siapa jangkal. Sebab dalam dokumen. Kemudian tuan-tuan, apa lagi yang berlaku? Bila dia sampai dengan misi kristenisasi, tuan-tuan tengok selepas daripada tu dia rentetan peristiwa ni kait dengan tanah Arab. Bila di 1916 ada perjanjian Balfour, 1917 ada perjanjian Sykes-Picot yang pecah perintah, pecah kerajaan tanah Arab. Dia mai ke tanah Melayu. Perjanjian di Siam, perjanjian Inggeris Belanda, perjanjian Pangkor yang pecah habis segala tanah-tanah Melayu ni. Asalnya Melayu Raya yang besar habis pecah. Dulu Thailand bukan bangsa Thailand sekarang. Sorry to say kalau orang Thailand sini. No. Bangsa Thailand sekarang adalah bangsa Melayu. Bangsa Patani tu. Okey, yang cakap dialek Kelantan tu. Habis tu yang Thailand sekarang ni siapa dia? Mereka adalah bangsa Cina. Penduduk Cina Selatan. Itu yang kita kalau Cina Selatan tu. Dalam tanah besar Cina, di selatan tanah besar Cina ada satu bangsa Thai. Bangsa Thai inilah yang dibawa beramai-ramai berhijrah ke tanah Siam untuk mendiami tanah Siam. Asal tanah Siam adalah orang Melayu petani. Ini yang berlaku kan? Sejarah. Kenapa mereka masukkan orang Siam masuk, hantar orang Cina masuk, hantar orang India masuk? Kita tak resis tuan-tuan. Saya ramai kawan baik Cina dan India. Saya semua sebut sejarah ya. Kenapa berlaku sampai tahap tu? Mereka cuba menghalang sesuatu di tanah Melayu ini. Ini fakta. Baik. Tuan-tuan tak percaya, dalam dia panggil Perjanjian Nanning. Perjanjian Nanning 1801, dalam artikel Perjanjian Nanning, artikel ke-10 dan ke-11, antara pegawai barat dengan Raja Sultan Penghulu Nanning menceritakan orang-orang Kristian, tuan-tuan dengar nah. Orang-orang Kristian perempuan, orang-orang Melayu perempuan, okey dengar, orang-orang Melayu perempuan yang masuk Kristian selepas British masuk tanah Melayu di Nanning perjanjian dia 1801, kalau ada orang-orang Melayu perempuan yang masuk Kristian, raja ataupun penghulu Nanning berhak ambil apa? Pampasan duit. Maknanya Kristian dah ada satu peruntukan khas untuk bayar kat raja-raja. Kalau orang hampa masuk Kristian, boleh bagi duit. Makna apa? So kalau raja-raja kita tak sensitif masa tu, kalau fikir duit, habis semua orang kita untuk Kristian.
Dan dalam artikel ke sebelah, kata perjanjian ini, Nanning Treaty 1801 ini, kata dia apa? Kalau ada orang-orang Kristian yang masuk Islam, dia bersedia untuk nyawa dia melayang. Loh, saya tak reka tuan. Payuh. Ya, nampak Abang Jeh? Tuan tengok. Okey. Dokumen lama Malaysia. Nampak clear kan kat kamera? Perjanjian dan dokumen lama Malaysia. Okey. Yang saya bawa kat tuan-tuan ni rare tuan-tuan. Ni payah dapat ni. Okey. Ni perjanjian asli. Bukanlah asli lah. Dia catatkan dalam buku lah. Tapi perjanjian isi kandungan asli tanpa edit. Perjanjian sejak 1791 sehingga 1965. Tuan-tuan boleh tengok dalam semua dah. Saya buktikan kat tuan-tuan. Nampak tak? Definisi tanah Melayu. Tuan-tuan boleh tengok yang patah balik yang awal saya dah catat tadi. Baik. Ustaz Murtaza Ibn Yusuf. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz tengok. Baik, saya nak buka kat perjanjian Nanning ni. Kita cerita tunjuk bukunya. 129. Dia nampak tak? Dia baca tak? Dekat kamera. Dekat lagi. Dekat lagi. Okey. Dia Treaty with Nanning. Perjanjian dengan Nanning 1801. Tuan-tuan tengok lah. Bila Barat masuk ke Tanah Melayu, ini misi dia apa? Tengok, saya baca artikel 10 dan artikel 11. Baik, saya nak tunjuk, nak bagi tuan-tuan baca, nampak ni macam mana? Okey. Tengok. Any male or female slave that may entice away from Nanning to come to Malacca in order to embrace the Christian faith, the proprietor of such a slave shall receive as compensation 1/2 the amount of the price of the slave. Maknanya kerajaan berhak terima duit daripada British jika orang Melayu masuk Kristian. Mereka dah ada duit yang spend sediakan untuk orang Melayu masuk Kristian, mereka boleh bagi duit ganti rugi. Tuan-tuan. Artikel ke-11. But tetapi any person who sell any Christian slave, siapa yang menjualkan maruah Kristian ataupun keluar daripada Kristian masuk Islam, embrace Islam, okey? Baik, mana tadi? Who induce such Christian slave remains to be circumcised or use violence to persuade them to become Muhammadin. Muhammadin nampak? Muhammadin ini adalah Islam. Kalau tuan-tuan baca buku Profesor Ungku Aziz, dia kata orang barat zaman itu tak panggil Islam sebagai Islam, dia panggil sebagai Muhammadin. Saya tulis dalam buku saya Segelas Asir di Muaranya tentang Muhammadin ni. Muhammadin merujuk kepada Islam. Sesiapa yang meninggalkan Kristian dan memasuk kepada Muhammadin masuk Islam shall forfeit their life and property. Bersedia untuk nyawa dia melayang dan harta dia disita. Nampak? Masuk Kristian boleh duit, masuk Islam akan dibunuh dan harta akan disita. Ini perjanjian tuan-tuan, ini bukan rekaan. So, mana yang kita katakan rempah ratus? Kristian masuk ke tanah Melayu atas dasar Kristian. Kerana nak membesarkan empire Kristian. Ini yang berlaku kepada tamadun Melayu. So, tuan-tuan boleh tengok tak? Pengaruh mereka, apa yang mereka buat, misi mereka. So, kita boleh muhasabah diri kita. Sekarang kita berada di tahap mana? Ustaz, apa tip kuat ingatan? Yang pertama, saya bukan ustaz. Yang kedua, ingatan ni saya tak tahulah. Jangan makan semut lah. Dah melawak. Inilah, kita kadang-kadang bila kita minat tu kot, dan kita ulang-ulang cerita kan. Dan boleh ingatlah, saya pun tak power sangat. Tak pandai sangat pun. Okey? Allahu Akbar, rasa memang ada tangan gaib di sebalik sejarah Melayu. Betul. Cuma macam saya sebut kat awal tadi, tangan gaib tu kita tak pasti. Tangan gaib yang baik ataupun yang jahat. Ada yang katakan kalau tangan baik, tangan gaib yang jahat ni mungkin dia nak menenggelamkan Melayu. Kalau tangan gaib yang baik, yang saya tafsirkan macam ni, dia nak menyimpan Melayu ini untuk misi yang akan datang. Yang macam kita baca hadis tadi tu. Innallaha azza wa jalla yaghrisu fi hadzal din gharsan yasta'milu ala ta'ati. Allah menyimpan satu galian dalam umat ini untuk Allah gunakan ke arah ketaatan kepada umatnya nanti. Wallahu ta'ala alam. Maka saya kira cukup untuk malam ni takat tu tentang bangsa Melayu, rahsia bangsa Melayu terhujung. Ini nak cari pun saya tak tahu nak recommend kat mana. Tuan-tuan kalau jumpa tuan ambil dah. Ini dokumen-dokumen perjanjian lama. Ini yang kita kena simpan, baca. Pasal ini bukan editable, bukannya penulis boleh reka. Ini dokumen rasmi. Okey.
Kemudian kalau tuan-tuan nak cari lagi, tuan-tuan boleh baca buku-buku lama macam Bustan Salatin ini yang saya bawa. Ini pun yang rare-rare. Bustan Salatin ini karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dia cerita bagaimana Sultan Iskandar Muda tawan semua raja-raja Melayu sebab tak mau berjuang. Yang saya cerita minggu lepas tu kan. Ingat tak? Yang Sultan apa? Kita cerita minggu lepas. Salahuddin Al-Ayyubi bunuh tawan kerajaan-kerajaan Islam. Macam mana Sultan Iskandar Muda buat? Yang dia ambil anak Sultan Pahang, Sultan Iskandar Sani tu jadi anak angkat dia. Ni, Bustan Salatin, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Okey. Carilah kadang-kadang macam ni. Kita kenal jati diri kita siapa, kita ni siapa dan bagaimana, dan dengan kita ada perasaan tersebut, mengkaji tersebut, maka kita akan lebih sayang bangsa kita sendiri. Kita bukan berniat nak jadi resis, tidak, tetapi siapa yang tak sayang bangsa dia. Nah, mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan, insya-Allah. Tadi saya dah bagi sikit hint tentang cerita Hollywood kan. Insya-Allah kita akan bawa tu dalam minggu depan. Sengaja saya bagi tajuk Melayu ni awal sebab saya nak suntik yang Hollywood tadi sikit-sikit tau. Bagi tuan-tuan rasa geram tu kan. Minggu depan kita start cerita tentang mesej rahsia dalam filem Hollywood. Okey? Definisi tanah Melayu dari mana sampai ke mana? Jawab gitu. Ini kalau definisi tanah Melayu tadi saya sebut tadi tu, definisi Melayu tu. Kalau tanah Melayu itu ukuran dia subjektif lah. Tuan-tuan kalau buka dalam peta, dia ada Empayar Melayu Raya, Empayar Jawi, Empayar The Malay Archipelago. Secara umumnya yang saya kata tadi lah, orang panggil apa? Mutawatir bimaknawi, secara umumnya dia meliputi sampai ke Manila, sampai ke Siam, Indonesia, Pulau Jawa, seluruh Asia Tenggara. Okay, so secara umumnya. Kalau secara spesifik dia banyak pecahan-pecahan kecil. Tetapi Melayu Raya itu melingkari Asia Tenggara. Nah, di Malay Archipelago tu. Okey, dan bangsa ini dicari bila British sampai, British balik, Belanda sampai, Belanda balik, masuk pula Portugis masuk dulu, kemudian dengan macam Jepun macam-macam masuk. Okay? Satu saya nak tutup dengan ayat saya pinjam Ustaz Auni punya teori. Dia kata bila mana British masuk India, dia robohkan semua kecuali Taj Mahal, disimpan juga. British masuk China, dia robohkan semua. Tembok besar China dia tak buat. Satu lagi apa? Taman tergantung China. Kan ada satu taman China tu kan. Apa benda taman tu kan? Kalau Ustaz Auni tengok kat sini boleh komen. Ada satu Cina tempat tu yang dia tak robohkan. Dia masuk ke tanah Arab pun ada tempat-tempat yang dia tak robohkan. Masjid Nabawi semua dia tak robohkan. Tetapi bila dia masuk Melaka, Barat masuk Melaka, ranak semua. Even kita tak tahu sekarang di mana kedudukan Istana Melaka sebenar. Kita tak tahu di mana. Cuma ada teori. Kenapa Barat buat sampai teratur dekat Melayu? Dekat negara lain dia boleh tinggal juga 1-2 kesan. Tetapi dekat Melayu ranak habis. Istana Melaka pun tak tahu di mana. Kenapa? Kenapa dia nak hapuskan jejak terus tentang Melayu ini? Apa yang ada pada kita? Nah, mudah-mudahan apa yang kita kongsi malam ni tak menyebabkan kita jadi riak, cuma sekadar menyebabkan kita ini jadi bangsa yang kenal erti diri kita, jati diri kita, menjadi bangsa yang menjadi ejen kepada Islam, yang menyebarkan Islam dengan rahmatan lil alamin, menjadi orang-orang yang baik-baik dan melayukan diri kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya atas itu. Sudah?